Tak ke tuan-tuan hina kita, orang Islam? Sedangkan disebut kepada kita al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah yang tertinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kenapa kita jadi serendah-rendah sedemikian? Utluma tak ada. Apa yang kita buat selepas Nabi wafat? Peperangan. Sampai sekarang. Islam sama Islam berperang. Islam sama-sama Islam bergaduh. Akhirnya harta yang banyak, duit yang banyak, hasil yang banyak, galian yang banyak, hasil bumi yang banyak, korek banyak-banyak, pergi bagi dekat dia orang, beli senjata untuk membunuh sesama umat Islam. Kita tidak ada pun tuan-tuan kelang nak buat handphone. Takkan kita tak boleh buat. Jom kita duduk elok-elok, pakat elok-elok, bina handphone kita sendiri supaya mereka tak boleh trace, supaya mereka tak boleh tembak menggunakan satelit bila kita guna handphone dia orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam masjid kita ni saya tengok duk baca tadi ayat yang berbunyi fa in tabu wa aqamus solah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Allah berfirman, jika mereka bertaubat, jika mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah orang-orang yang saudara seagama dengan kamu. Dan kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mengetahui. Kemudian surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang boleh memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan mendirikan salat dan membayar zakat, dan tidak takut kepada sesiapa pun melainkan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan golongan ini mendapat petunjuk daripada Allah. Ayat yang di atas belah kanan saya pula daripada suratul Ankabut. Allah kata, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian kita ambil ayat ni dalam khutbah Jumaat. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u. Selalu kita baca ayat ni. Maka kata Allah, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada kejahatan, kemungkaran. Dan sebutlah mengingati Allah itu lebih besar faedahnya. Dan ingatlah Allah itu mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jadi yang ni saya tak nampak dia tulis apa, saya nampak 3. Satu, utluma. Satu, innama ya'muru masajidallah. Satu lagi, fa'in tabu wa aqamus salah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, insyaAllah. Yang saya tertarik untuk kita hurai malam ni, ini. Utluma. Uhiya ilaika minal kitab. Utlu maknanya baca. Baca. Tapi kita baca di dalam sejarah, Nabi Muhammad mendapat ayat yang pertama atau wahyu yang pertama, Iqra. Bacalah. Yang ini pula utlu. Baca juga. Kenapa yang surah yang pertama diturunkan, ayat yang pertama diturunkan, bunyi dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Datang pula ayat daripada surah Al-Ankabut ni, Allah kata utlu ma uhiya ilaik. Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepada kamu daripada Al-Quran. Apa beza Iqra dengan utlu? Dua-dua adalah kata perintah. Iqra, bacalah. Utlu, bacalah. Tapi daripada segi makna tidak sama. Iqra maknanya apa? Baca. Sekadar membaca. Baca. Baca saja. Sebab tu
ayat yang mula-mula turun pada Nabi Muhammad, dia tak sebut utlu. Ayatnya ialah iqra. Kenapa? Nabi Muhammad tak membaca. Nabi Muhammad tak pergi sekolah. Dia tak boleh membaca dan menulis. Maka baca sajalah. Iqra, baca sajalah. Nabi Muhammad kata, ana biqari. Aku bukan orang yang boleh membaca, kata Rasulullah. Sebab apa yang Jibril kata iqra? Kenapa Allah turunkan iqra? Iqra maknanya sekadar membaca. Baca sajalah. Namanya apa? Iqra. Kak Som, baca Quran, baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Apa makna Kak Som? Tak tahulah, Kak Som baca je, kata dia. Itu namanya apa? Iqra. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apa makna dia Kak Nak? Tak tahulah, Kak Nak tak tahu apa. Kak Nak orang Bukit Rambai, tak tahu apa bahasa Arab, tak tahu dia. Itu Kak Nak baca apa? Itu Kak Nak baca. Itu nama dia apa? Membaca. Itu nama apa? Membaca. Utlu lain. Utlu lebih daripada membaca. Daripada utlu inilah timbulnya perkataan yatlu. Timbulnya perkataan tilawah. Tilawatil Quran berasal daripada perkataan ini. Utlu. Apa makna utlu? Atas daripada iqra. Maksudnya apa? Baca dan kaji. Baca dan kaji. Baca dan kaji. Kaji apa? Ayat yang kau baca. Baca, kaji dan amal. Apa yang kau baca? Itu makna utlu. Jadi kalau orang tanya kita, apa beza iqra? Iqra sekadar membaca. Faham pun tidak, apa pun tidak, dia baca saja. Itu nama dia apa? Iqra. Utlu apa makna? Atas daripada membaca. Dia baca, dia faham, dia amal. Nama dia apa? Utlu. Boleh Kak Zul? Boleh faham? Iqra apa makna? Baca saja. Utlu apa makna? Baca, faham dan amal. Dapat? Boleh baliklah. Jadilah dapat dua benda ni cukuplah. Apa yang kau dengar ceramah malam ni? Iqra, sekadar membaca. Utlu, baca, faham dan mengamalkan. Dua. Ayat Al-Ankabut ni tuan-tuan. Selalu kita baca sekerat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah fahsyak dan munkar. Kita jarang baca daripada awal. Ustaz-ustaz mula ceramah, tuan-tuan, jom kita sembahyang. Jom kita suruh anak-anak kita sembahyang. Kenapa? Kerana Allah berfirman, sembahyang ini dapat mencegah kemungkaran. Bagus. Tapi kalau boleh ambillah daripada awal. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kamu, amallah kamu, fahamlah kamu apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu daripada Al-Quran. Nombor satu, Allah Ta'ala suruh kita utlu. Hari ini kita semayang, bagus. Tapi Quran tak amal. Kita hari ini semayang, bagus. Tapi Quran tak faham. Kita hari ini semayang, bagus. Tak mau ikut Quran. Semayang je ikut. Yang lain? Allah kata ikut Quran. Faham Quran. Amalkan Quran. Kemudian dirikan solat. Tuan-tuan lihat apa jadi pada orang yang mengamalkan Quran. Rasulullah SAW, dia tak tinggalkan kepada kita harta benda. Dia tak tinggalkan wang ringgit. Peminat. Dia tak tinggalkan kepada kita harta kekayaan. Yang Rasulullah pusakakan pada kita ialah Al-Quran. Tapi orang tak nampak Al-Quran tu berharga. Hari ni orang nampak yang berharga tu apa? Rumah sewa. Yang berharga tu apa? Dusun durian, musangking.
Yang berharga itu apa? Gedung di darat, kapal di laut. Yang tu yang berharga. Kalaulah Cikgu Murni kawin dengan kawan saya tu, macam ayam bertelur di atas padi Cikgu Murni. Wah, orangnya kaya, hartanya banyak, kapal di laut, gedung di darat. Tapi namanya saya lupa lah pula. Kilka akilkah katanya. Oh, nampak entah ni. Supaya tu dalam cerita Piramli yang lain. Buka harta Ismit Ulam Raja di luar negara. Kongostan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, last kali Tanjung Rambutan. Wah, banyak. Nabi tak tinggal harta macam itu. Tetapi harta macam itulah yang dipandang orang. Duit itulah yang dipandang orang. Kekayaan itulah yang dipandang orang. Al-Quran itu segala-galanya. Di dalamnya ada kekayaan, di dalamnya ada kekuasaan, di dalamnya ada kedudukan, di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada tenaga. Hidup kita, tuan-tuan, di dunia ni, yang manusia nak cari sangat apa benda? Apa benda yang manusia duk sibuk sangat cari? 4 perkara. Pertama, kedudukan. Kedudukan. Kalau ada kedudukan, baru nampak. Dada pun kembang sikit. Cuba tak ada kedudukan. Orang Kedah kata low cost. Orang putih kata low cost. Low cost. Kita ni orang Melayu cakap orang putih lama lah. Okey? Orang Perak, kalau kita sebut, engkau ni aku cakap engkau buat tak peduli. Engkau ni kalau aku cakap engkau tak kisah pun. Tak kisah kun hek. Nama dia apa? Nohen. Kau ni bila aku cakap Nohen je. Orang putih sebut Nohen. Tu cakap orang putih lama tak? Mana dia abang tadi yang dia cakap orang putih dengan saya? Mana dia? Dia kata mana dia hilang. Tu abang kita tu. Nohen tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Di dalam Al-Quran itu ada segala-galanya. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Utrumang. Bacalah. Fahamlah. Amallah. Kalau nak mengubah orang, Quran. Bayangkan tuan-tuan, Al-Quran itu mengubah manusia dengan 2 huruf. 2 huruf saja dia mengubah manusia. Apa dia? Taha. Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar dengar Taha, gugur dia kata. Sayyidina Umar cuma mendengar adik ipar dia baca Taha. Terbuka pintu hati dia. Hari ini kita hantar anak kita nak buka minda dia, nak buka pintu hati dia, hantar nun. Masuk dalam hutan, masuk dalam laut. Pasal apa? Training. Jungle trekking dia masuk. Motivasi dia masuk. Team building dia masuk. Quran hanya dengan 2 perkataan Toha berubah. Daripada manusia yang hebat, yang ganas tuan-tuan, menjadi manusia yang menjadi kekasih Allah. Saya kata tadi, dalam dunia ni yang kita cari nombor 1 apa? Kedudukan. Cari kuasa, cari pangkat, cari darjat, cari jawatan. Bangun pagi celek, macam mana nak mengekalkan jawatan. Bangun pagi celek mata je, macam mana nak ambil jawatan orang. 4. Bangun pagi je bincang, macam mana aku nak rebut kuasa. Manusia nombor 1 dia cari apa? Kedudukan. Dah habis dah dulu, kedudukan dulu. Besar dah jawatan dia, pencen. Lepas pencen dia tengok pula, apa boleh yang boleh dia cari lagi kedudukan dia. Tak cukup tuan-tuan, selagi tak mati. Orang-orang Islam kita, orang putih dah 2 penggal habis. 1 penggal habis. Kita dah berpenggal-penggal. Selagi tak mati. Manusia nombor 1 dia cari apa? Kedudukan.
Yang kedua, apa yang manusia cari? Yang manusia cari nombor 2 ialah harta. Cari harta. Yang ada sekarang pun tak habis makan, cari lagi. Yang ada sekarang pun tak habis pakai, cari lagi. Yang ada sekarang ni pun tak habis-habis, tak makan-makan pun, cari lagi. Sampailah masuk dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Walaupun sedang sakit. Setengah orang bila sakit tak ingat dah. Tengok mata lip-pop pejam-pejam. Tak ingat apa dah, tak nak apa dah. Tapi ada orang sakit, Allah Haji sihat Haji ya. Kami doakan Tuan Haji sihat ya. Kita pun bersalam dekat dia. Dalam tangan kita ni ada duit. Agak-agak dia ambil tak? Ambil buah bantal. Padahal nak mati tu. Dah baca Yasin dah orang masjid. Habis baca Yasin. Isteri dia jamu kopi O dengan biskut kepala lutut. Ketua kampung berbual dengan ahli-ahli yang dia baca Yasin. Dia sakit atas katil. Baca Yasin dah. Kita pun minum makan roti biskut kepala lutut. Tok ketua kampung kata, korang tak minta ke tanah sana? Mintalah dia orang tengah duduk lot tu. Satu lot murah je 20,000. Premium dia ambil lah, kata ketua kampung. Dia yang sedang nazak tu boleh cakap, murah tu. Astaghfirullahalazim. Agak-agak tuan-tuan nak baca Yasin lagi tak? Nampak benar tuan-tuan ni. Bak reta tegak badan dia tuan-tuan ni. Nombor 3. Apa yang manusia cari? Ilmu. Ni saya tengok tuan-tuan ni lapar ni. Lapar. Tadi ada akak di luar tu. Datuk betul ke tak makan malam ni? Saya tiap-tiap malam tak makan kau. Kakak saya masak asam pedas ni. Asam pedas ke asam tawar ke saya tak makan. Tak makan. Nampak tak? Manusia yang ketiga tuan-tuan. Dia cari ilmu. Saya nampak tuan-tuan ni lapar. Tapi bukan lapar asam pedas. Tuan-tuan ni lapar ilmu. Kalau tak ada lapar ilmu, agak-agak malam ni pergi mana sekarang? Entahlah. Dia Melaka ni hebat tuan-tuan. Tahu melawat Melaka tuan-tuan. Tapi tuan-tuan datang di sini. Bila kuliah Ustaz Nabil, Ustaz Imam? Ustaz Nabil punya kuliah bila? Hari Khamis lepas. Hari Khamis lepas Ustaz Nabil. Hari ni Sabtu saya pula. Minggu depan belum buat lagi. Kalaulah tuan-tuan ni tak lapar ilmu, tak datang. Tuan. Apa ada dengan ilmu Kak Som? Dah lah masjid tinggi, tangga pula banyak. Gaut pula. Tapi tetap panjat tangga masjid. Sebab apa? Ilmu. Ada orang yang lapar makan. Ada orang yang lapar ilmu. Tuan-tuan, manusia dia mencari ilmu. Takkan habis. Dulu ada orang cakap dekat saya, Ustaz Kazim tu mengaji tak habis. Saya pun iya kan. Iya, saya. Ustaz mengaji tak habis je. Oh iya ke? Kenapa? Ada salah ke? Oh ingatkan Ustaz ada habis. Mana ada orang mengaji habis? Cik khabar. Kamu dapat apa? PhD. Dah habis ke ilmu kamu? Ilmu yang kamu ada tu, celup dalam laut, angkat titisan air di jari kamu tu, itu ilmu kamu. Hak nu ilmu Tuhan. Tiba-tiba kita kata kita dah habis mengaji. Bengong apa? Takkan habis mengaji tuan-tuan. Kita duk baca dah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, Iqra. Nabi dapat Iqra, Nabi dapat surah ini dalam gua Hira, dipeluk oleh Jibril. Nabi suruh, nanti Jibril disuruhnya membaca. Nabi tak baca, Nabi balik dalam keadaan menggigil. Kita baca setakat tu ya. Hari ni kita tambah lagi. Selepas Iqra, nama dia Utlu. Itu baru Utlu.
Belum lagi perkataan tadabbur. Afala yatadabbarul Quran. Allah tanya kepada kita, kenapa kamu tidak mentadabburkan Al-Quran? Tadabbur pula dah. Saya baru cerita Iqra, saya baru cerita Utlu. Belum lagi saya baca tentang tadabbur. Sebab tu tuan-tuan, carilah ilmu, takkan habis. Carilah ilmu, takkan habis tuan-tuan. Allahu Akbar. Baru ni saya jumpa dengan satu doktor. Dia tanya dekat saya, Ustaz, kenapa orang perempuan kalau mengandung morning sickness? Kenapa orang perempuan kalau mengandung dia ada Allah? Ada yang Allah teruk. Isteri kita kalau Allah hanya teruk, orang tua-tua kata ini mengandung perempuan ni, baby perempuan. Kalau tak Allah langsung, ni jantan. Tuan-tuan ingat saja-saja ke Allah Ta'ala bagi pada kita alahan. Kadang-kadang isteri tak Allah, yang Allah suami. Tiap-tiap hari muntah. Isteri pregnant, yang muntah suami. Kenapa Din? Kau mengandung ke? Tak, isteri aku yang mengandung. Habis itu kenapa engkau yang Allah pula? Allah adil. Dia bagi isteri dia rehat, suami pula Allah. Bau tak boleh, masak tak boleh, duduk di dapur tak boleh, semua tak boleh. Allah. Apa tanda baby itu sihat? Apa tanda baby dalam perut rahim isteri kita sihat? Tandanya ialah bila mak dia muntah. Bila mak dia muntah, bila mak dia Allah menguatkan budak di dalam perut. Sebab ada orang bila anak dia muntah, dia pergi beli ubat tahan muntah. Pergi farmasi, ubat tahan muntah. Bagi buat apa? Biar dia muntah. Dia exercise kepada anak dalam perut. Ilmu Tuhan ni tuan-tuan takkan habis. Nombor 4. Yang manusia cari dalam dunia apa dia? Kekuatan, tenaga. Ni, abang-abang ni. Kalaulah ada satu pakar urut, tukang urut, boleh mengembalikan tenaga abang, agak-agak pergi tak? Sewa bau. Sewa bau. Kemana ni rombongan ni? Kami nak jumpa pakar urut. Dia urut apa? Mengembalikan yang lemah. Faham maksud saya? Ni yang duduk atas kerusi ni. Kalaulah ada orang boleh menyembuhkan sakit pinggang tu, agak-agak pergi tak? Ke Terengganu pergi dah. Pasal apa? Nak cari tenaga, nak cari sihat. Sebab kita makin lama makin lemah, makin lama makin lemah. Apa pun nak cari. Saya semayang satu surau. Habis semayang, Tok Imam ni datang, duduk himpit saya. Ustaz, ya, Ustaz pandai ngubat tak? Ngubat apa asma. Tak pandai. Oh, ingat Ustaz pandai. Nak minta tolong Ustaz. Tak maaf. Okey, Ustaz, nak kedua nak tanya. Apa hukum makan anak tikus ni? Saya tanya dia balik. Tok Imam dah makan ke? Dah, 2 ekor. Kenapa makan? Sinsi kata makan untuk ubat lelah, asma. Loh, dah telan dah. Telan dah. Baru tanya saya. Elok. Tuan Imam telan macam mana? Seekor anak tikus yang merah tu, bubuh atas roti gardenia, gulung-gulung-gulung. Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya bila makan buah Melaka, saya teringat kat dia. Yang mana faham, tak faham dah. Makan buah Melaka teringat, perut mercit macam tu gamaknya ditelan anak tikus tuan-tuan. Allah. Pasal apa yang dia sanggup telan? Nak sihat, nak kuat, nak datang tenaga. 4 benda ini manusia akan cari tuan-tuan. Di manakah ada kekuatan ini? Di manakah ada ilmu ini? Di manakah ada kedudukan ini? Di manakah ada harta ini? Ada di dalam Al-Quran. Ni tinggalan Nabi kita ni. Yang kita duduk sambut maulid ni. Sambut maulid apa tak? Tak tahu apa.
tinggalan Nabi kita tak ambil, apa benda kita tak ambil? Kenapa yang Nabi tinggalkan Quran? Allah tinggalkan Quran pada kita. Kerana Al-Quran itu mengubah daripada yang tak baik kepada baik. Dengan hanya 2 huruf. Toha. Berubah Sayyidina Umar. Habis itu Ustaz, kenapa saya baca Quran tak berubah? Kena cek balik. Tuan-tuan nak jadi apa? Saya nak jadi kaya Ustaz. Jom tengok Quran. Abdul Rahman bin Auf, Uthman ibn Affan, orang kaya. Mereka berdamping dengan Quran. Kekayaan mereka sampai sekarang. Kekayaan Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman ibn Affan, kekayaan mereka sampai sekarang. Hebat. Orangnya sudah mati. Duit masih berjalan. Orangnya sudah meninggal 1000 tahun lebih dah. Sayyidina Uthman tu. Mati punya lama. 1000 tahun lebih dah mati. Tapi hartanya masih ada. Dia sangat kaya. Dia tinggalkan kebun dia. Dia tinggalkan air perigi dia. Telaga dia. Dia wakafkan pula perigi dia. Wakafkan pula kebun kurma dia. Bila datang pemerintah, dia tolak habis segala kebun kurma. Dia tolak habis segala telaga dia. Apa yang dia buat? Buat hotel. Untuk orang buat umrah, untuk orang buat haji. Wakaf tulis itu. Setiap kali dapat duit, masuk dalam akaun dia. Dia dah mati, tapi akaun masih ada. Dia dah tak ada, tapi duit masih berjalan. Kita hidup lagi, duit tak ada. Baiklah, dapat 100 hari itu. Alhamdulillah lah. Apa ilmu Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, sampai boleh kaya ni? Dia adalah berdamping dengan Quran. Sehinggalah dia nak mati dibunuh pun tuan-tuan, dia masih baca Quran. Bayangkan orang nak bunuh dia, dia baca Quran. Orang lompat tingkat atas rumah dia, daripada rumah orang sebelah, lompat naik di atas dia, dia sedang baca Quran. Isteri dia nama Nailah. Isteri dia nama Nailah. Menahan tangan, jangan ditetak suami dia. Putih jari ni tak ni. Pam tak ni. Sebelum dia dibunuh, dia kata apa? Dekat pengkhianat tu. Kenapa kamu nak bunuh aku? Aku tidak membunuh orang. Aku tidak pernah membunuh orang tanpa sebab. Kenapa aku nak dibunuh? 2. Kenapa engkau orang nak bunuh aku? Sedangkan aku tidak pernah berzina. Kenapa engkau orang nak bunuh aku? Sedangkan aku tidak pernah murtad. Sebab apa boleh dihukum bunuh? 3 benda ni. Membunuh orang tanpa sebab yang dibenarkan syarak. 2. Berzina selepas bernikah. Yang ketiga, kerana murtad. Boleh. Tapi aku tak pernah buat 3-3 ni. Kenapa engkau orang nak bunuh aku? Walaupun dia mati tuan-tuan, sampai sekarang hartanya masih ada. Tuan-tuan tak nak kaji kenapa dia kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Dan kekayaan dia menjadikan orang lain kaya. Hebat ni tuan-tuan. Kerana apa? Keyakinan kepada Al-Quran. Tidak akan miskin orang yang sedekah. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Dan sesiapa yang bersedekah digandakan beratus kali ganda. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran bahawasanya sesuatu yang kamu belanjakan pada jalan Allah, mesti Allah Ta'ala ganti. Allah Ta'ala halalkan jual beli. Allah Ta'ala haramkan riba. Semua dia ikut Quran. Apa benda yang Quran kata buat, buat. Apa yang Quran kata jangan, jangan. Akhirnya mereka jadi apa? Kaya. Kita hari ini yang Allah kata wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Riba tu haram, belasaknya riba, pinjaman riba, kad kredit riba. Tak kaya-kaya pun. Bila kita tanya abang, kenapa ambil riba bang? Kad kredit abang ni ada unsur riba bang. Bukan abang minta bank offer. Yalah kalau bank offer pun abang tolak lah.
Bukankah Nabi kata siapa-siapa yang mengambil riba seolah-olah berperang dengan Allah dan Rasulnya? Abang sambut maulid tapi abang buat loan riba, macam mana abang? Tak akan nampak munafik. Tak akan nampak bohong. Satu pihak pergi ambil riba. Satu pihak sallallahu ala Muhammad. Malam ni sallallahu alaihi wasallam. Besok pergi bank bayar duit riba. Kalau tuan-tuan jadi Nabi, kalau lah. Agak-agak macam mana? Kalau kita lah Nabi tu orang Penang, agak dia kata apa? Dia tepuk paha. Dia tepuk. Pirah tuan. Kamu selawat pada aku tapi kamu ambil riba. Sedangkan aku dah isytihar berperang dengan riba. Tujuan kita buat majlis maulid ni tuan-tuan untuk muhasabah kita. Berapa banyak tuan-tuan yang kita ni kata sayang pada Nabi tapi tak ikut Nabi pun. Tak ikut pun. Sedangkan tanggungjawab kita terhadap Nabi ada dua. La tu'minun Nabi. Hendaklah kau beriman pada dia. Percaya pada dia. Ikut dia. Yang kedua, wala tansurunnahu. Hendaklah kamu tolong Nabi Muhammad. Dua benda ni. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan. Wa azzartumuhum, kata Allah. Hendaklah kamu bantu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata jangan putus silaturahim. Dengan abang tak mengaku saudara, dengan kakak putus silaturahim. Pasal apa? Rumah pusaka. Dengan mak pun dia saman. Sebab apa? Berebut pusaka arwah bapak. Sedangkan Nabi dipesan pada kita buat baik dengan mak bapak kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan tidak mau menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang mencari kedudukan yang hebat. Nama dia apa? Contoh dia ialah Umar Ibn Aziz. Macam mana Umar Ibn Aziz memerintah 2 tahun setengah? Nak bagi zakat pun susah. 2 tahun setengah Sayyidina Umar itu menjadi khalifah. Nak bagi zakat ni siapa nak ambil ni? Nak cari pemimpin yang hebat, nak cari kedudukan yang hebat, Quran aja pada kita. Ayah, ya. Saya nak cakap sikit dengan ayah. Urusan apa? Urusan keluarga atau urusan negara? Urusan keluarga ya. Ditutupnya lampu dia, dipadamnya lampu dia sebab apa? Dia tengah buat kerja negara. Sekarang tutup lampu, dia ambilnya lilin, buka. Kenapa padam lampu? Kenapa pasang lilin? Lampu ni untuk negara. Bapak sedang buat kerja untuk negara. Kamu nak berbual dengan bapak urusan keluarga. Kita nyalakan ni, lilin ni pasal bapak beli guna duit bapak. Tuan-tuan nak cari macam mana pemimpin yang adil macam ini? Quran mengajar. Quran mengajar. Kita hari ini tak tahulah. Ini cerita di Afrika lah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nabi Muhammad yang kita sambut. Maulid Nabi ni tuan-tuan. Sepanjang 3 bulan insya-Allah. Dia tinggalkan kepada kita Al-Quran. Bukan saja-saja. Al-Quran diturunkan pada kita ni pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi apa? Penghulu kepada segala bulan. Al-Quran itu turun pada suatu malam. Maka malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Al-Quran itu diturunkan oleh siapa? Jibril alaihissalam. Dia adalah ketua segala malaikat. Al-Quran itu diturunkan kepada kita di mana? Di Mekah. Tempat yang penuh dengan segala perkara-perkara yang tak terfikir dengan kepala otak kita. Tetapi tak lama selepas Al-Quran diturunkan, Mekah sampai sekarang menjadi kota, menjadi pusat, menjadi tempat yang sangat mulia. Kenapa Allah tak turunkan Al-Quran di Parsi? Parsi tempat yang penuh dengan kemewahan, tamadun, ataupun di Rom? Kenapa Allah pilih diturunkan di Mekah? Tempat orang bukan minum arak, mandi dengan arak.
Setakat minum tu biasa. Orang Mekah zaman dulu tuan-tuan, dia minum biasa. Mandi. Dapat anak perempuan, kambus hidup-hidup. Malu dapat anak perempuan. Tawaf pada Kaabah tu telanjang kan. Bagi tahu di mana yang lebih teruk daripada tempat macam itu. Dah lah bertelanjang, bertawaf, bertepuk, bersiul. Siapa yang kuat, dia berkuasa. Riba bermaharajalela. Pembunuhan tidak ada nilai, nyawa. Tak ada nilai. Siapa yang bunuh saja tuan-tuan. Sembah batu, sembah pokok, malah menyembah kurma. Dia ambilnya kurma, diletaknya jadi patung. Kemudian sembah. Padahal kurma. Bila dah habis sembah, tengah hari itu lapar pula. Dia ambilnya biji kurma, dimakan. Yang tadi dia sembah patung kurma, sekarang dia makan pula patung kurma. Inilah dia Mekah. Allah turunkan Quran di situ. Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi Mekah sekarang? Mathabatan linnas. Tuan-tuan kalau datang ke Ipoh, jom pergi Ipoh, tak nak dah. Bang, jom kita berjalan ke Meran. Tak payah dah, sejuk. Tapi bila sebut, bang, jom kita pergi umrah. Bang, jom kita pergi haji. Padahal umrah dah pergi dah. Nak pergi lagi. Nama dia apa? Mathabatan linnas. Allah letak di situ. Quran turun di situ, tuan. Bila Quran begitu hebat mengubah dunia dan manusia, kenapa kita tak menjadikan utluma uhiya ilaika minal kitab? Bacalah, fahamlah, dan amalkanlah Quran. Yang tu yang Nabi suruh kita buat. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita dengar ada satu orang dia cakap, dia kata handphone yang kita duk pakai ni, kamu nak boikot negara kami. Kamu nak boikot negara kami. Tapi handphone yang kamu pakai tu adalah sebahagian daripada negara kami. Kita nak kata apa? Kita nak boikot dia. Duk sia dalam radio tu baca kunut nazilah babe. Allahumma inna naj'alaka fi nuri bagus. A'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Bagus. Tapi kamu duk rekod tu, hak dia punya. Ni, hak kita duk rekod, yang kita duk call, duk VC ni tuan-tuan, dia buat. Dia kata ada bahagian dia dalam handphone kita. Tiba-tiba kau orang nak boikot negara kita orang. Bahasa dia tak. Kemudian dia kata apa? Engkau orang nak boikot negara kami. Ubat yang kau orang makan tu pun kami buat. Ni adalah dewan masjid ni. Apa ramai yang makan ubat cair darah. Cakap banyak nak boikot. Ubat cair darah engkau tu pun aku buat tadi. Kau nak boikot negara kami. Senjata yang kau beli tu pun kami buat. Buatnya kami tekan saja satu butang, jatuh kami terbang kau. Buat kami tekan satu butang, berjalan sendiri peluru berpandu, kami boleh kontrol daripada negara kami saya. Tak ke tuan-tuan hina kita? Orang Islam. Sedangkan disebut kepada kita al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah yang tertinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kenapa kita jadi serendah-rendah sedemikian? Utluma tak ada. Apa yang kita buat selepas Nabi wafat? Pembunuhan. Peperangan. Sampai sekarang. Islam sama Islam berperang. Islam sama-sama Islam bergaduh. Akhirnya harta yang banyak, duit yang banyak, hasil yang banyak, galian yang banyak, hasil bumi yang banyak, korek banyak-banyak, pergi bagi dekat dia orang, beli senjata untuk membunuh sesama umat Islam. Kita tidak ada pun tuan-tuan kelang nak buat handphone. Dulu nama dia Motorola.
Lepas tu Nokia. Lepas Nokia, Nokia. Lepas tu Samsung. Lepas tu iPhone. Lepas tu Huawei, Vivo. Takkan kita tak boleh buat. Jom kita duduk elok-elok, pakat elok-elok, bina handphone kita sendiri supaya mereka tak boleh trace, supaya mereka tak boleh tembak menggunakan satelit bila kita guna handphone dia, bang. Jom kita keluarkan ubat kita sendiri. Mana orang Islam tahu ubat, ustaz? Ini masalah kita. Ini masalah kita. Bila sebut ubat, mana kita tahu, ustaz, mereka pandai, ustaz. Habis tu Nabi tak pandai? Nabi tak pandai? Bukankah kita kena berkawan dengan alam? Allah katakan dalam Quran, la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan kamu rosakkan alam selepas kami bagi baik pada kamu. Allah sebut tu, ba'da islahiha. Selepas kami berikan alam ni baik dengan kamu. Cantik dah alam, jangan rosakkan. Kenapa jangan rosakkan alam? Quran sebut. Quran sebut apa? Jangan rosakkan, alam ni baik. Kalau kamu berbaik dengan alam, alam akan baik dengan kita. Berbaiklah dengan sungai. Sungai akan memberikan air yang sangat bagus. Minuman yang sangat bagus. Ikan yang sangat bagus. Di dalamnya ada keli. Dalamnya ada haruan. Dalamnya ada kelah. Sayang tuan-tuan. Hari ini bila luka, berapa banyak orang yang cari ke haruan? Bukankah haruan memberikan kebaikan pada kita? Lintah itu sangat bagus. Facat itu pun bagus. Tapi hari ini kita gunakan racun. Dengan kata lintah, dengan pacat pun mati. Orang yang kerja bendang, orang yang kerja sawah, pacat gigit dia, lintah gigit dia. Kadang dia biar aja. Pasal apa? Lintah dan pacat dia ambil darah kotor daripada badan kita. Simple, tuan. Allah Ta'ala jadikan. Darah kita ni ada toksik. Buat pergi kebun, pacat lantaklah. Pacat dia ambil darah kotor. Lintah dia ambil darah kotor. Selesai masalah, tuan. Engkau berbaiklah dengan alam, kata Quran. Dia akan memberikan udara pada engkau. Sejuk pada engkau. Memberikan kenyamanan udara. Dia menghasilkan oksigen yang banyak. Akhirnya dalam dunia kita, dalam tempat kita hidup dalam keadaan bersih. Bersih dengan pokok yang banyak. Dan bukan setakat itu. Pokok itu ada akar. Apa tugas akar? Tugas akar macam span. Menyerap air, menyerap air, menyerap air. Yang akhirnya takkan berlaku banjir. Malah akar inilah yang memberikan ubat pada kamu. Daun inilah yang memberi ubat pada kamu. Tapi sayang tuan-tuan. Yang Allah ciptakan pokok, manusia cakap, jangan makan daun ini. Dia nanti dia memekakkan darah awak. Jangan makan tongkat ini, jangan makan akar ini, jangan makan daun ini. Kita tak buat kajian, kita tak tahu. Makanlah ubat yang kita buat di kilang. Ubat itu apa? Pernah kita kaji kandungan dia apa? Pernah kita kaji kandungan ubat cair darah itu apa? Kita tak pernah kaji. Kita main telan saja, tuan-tuan. Hari ini dah kecoh. Makanan untuk oyen. Makanan kucing untuk oyen. Bila dikaji rupanya ada perut babi. Kita bukan setakat bagi kucing tu makan. Kadang-kadang kita pun makan. Ngap. Rupanya ada perut babi. Tuan-tuan. Jom tuan-tuan. Kita duduk di Melaka. Berpakat. Kita ada universiti. Kita ada cendekiawan. Kita ada pakar herba. Bincang. Jom kita jadikan Melaka adalah pusat pengeluaran ubat-ubatan berasaskan kepada sumber alam semula jadi. Tak merosakkan buah pinggang awak, tak memekakkan jantung awak, elok belakang.
Hari ni ada 18 bas melawat sekolah saya. Besok ada 8 bas. Hari ni 18. Semalam saya di Masjid Sebatu. Habis Sebatu, saya balik ke Ipoh, ke Sungkai. Daripada Masjid Sebatu, balik 2 batu. 13 bas, 18 bas, saya datang sini balik. Nak balik pula ke Ipoh, besok 8 bas. Dalam ramai-ramai orang yang bergambar dengan saya tadi tuan-tuan. 18 bas tuan-tuan campur dengan orang kampung, lebih kurang 900 orang bergambar. Apa yang dia orang tanya pada saya? Ustaz, muka Ustaz flawless. Ustaz pakai apa? Ustaz berubat di mana? Dulu muka Ustaz berparut. Dulu muka Ustaz bleeding. Dulu muka Ustaz ni luka-luka. Sekarang dah elok. Ustaz berubat di mana? Saya kata saya mandi. Saya mandi di telaga Rasulullah. Saya mandi. Saya minum air yang diludah oleh Nabi dalam telaga dia. Yang masih ada lagi. Pergilah cari di Madinah. Ubat tuan Rasulullah ni. Tapi pasal kita tak yakin. Kita tak yakin Rasulullah tu ubat. Tapi selawat sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa shifaiha. Sebut selawat syifa. Ada kita berubat macam Nabi berubat? Ada kita makan macam Nabi makan? Adakah kita tidur macam Nabi tidur? Supaya kita sihat. Nabi Muhammad badan dia cantik, sihat. Bila mandi dari kepala, turun ke muka, turun ke dada, turun ke perut, terus ke bawah. Air mandian Rasulullah. Kita hari ni kalau mandi dari kepala, turun muka, turun dada, turun ke perut, jadi apa air tu? Jadi air terjun. Bum. Kemudian kita kata, saya ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah apa? Perut. Kena cek balik tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Rasulullah. Subhanallah tuan-tuan. Rasulullah bukan saja datang untuk nak mengajar. Saya tuan-tuan, saya seronok dengar ustaz-ustaz duk ceramah. Nabi Muhammad kalau dia minum, dia tengok isteri Rasulullah minum, Rasulullah akan minum balik daripada bekas bibir isteri Rasulullah. Allah tuan-tuan, romantiknya. Bagus. Cerita tu bagus. Tapi kenapa tak cerita tentang Rasulullah membina manusia? Aus dan Khazraj bergaduh lebih daripada 40 tahun. Berbunuh, berperang lebih daripada 40 tahun. Ada yang kata peperangan itu berlarutan ratusan tahun. Tetapi bila Nabi berpindah ke Madinah, berperang 40 tahun aman. Sekarang orang Melayu kita ni, agak-agak di Malaysia ni, bergaduh berpuluh tahun. Sejak daripada merdeka. Sampai sekarang. Tuan-tuan tak nak guna kaedah Rasulullah mendamaikan orang Islam, orang Arab yang bertelagah. Apa formula dia? Tak tahu. Ustaz yang mengajar pun tak cerita formula dia bagaimana mendamaikan. Ustaz yang duk ceramah pula duk cari jalan macam mana bagi bergaduh. Ni masalah. Saya tegur satu ustaz dulu. Tuan-tuan, siapa-siapa yang tak datang masjid, jangan pergi rumah dia. Saya dengar. Kalau dia sakit, jangan ziarah dia. Kalau dia mati, biarkan dia. Kalau rumah Allah dia tak datang, apa sebab kita nak pergi rumah dia? Nganga saya. Apa cakap macam ni? Habis ceramah tuan-tuan, saya pergi kat dia. Dia duduk jamu, dia minum, jamu dia makan kat Balai Lintang. Saya kata, Ustaz, kenapa Ustaz cakap macam itu? Siapa yang tak datang masjid, siapa yang tak datang jemaah, kalau dia sakit, dia mati, orang masjid ingat uruskan. Kenapa Ustaz cakap macam itu? Yalah, pasal apa tak boleh pula? Masjid, rumah Allah, dia tak datang. Apa sebab kita nak pergi rumah dia? Oh, garang Ustaz ni. Saya kata tak kena Ustaz. Kalau kita boykot dia, lagi dia tak datang. Kalau kita tak bercampur dengan dia, lagi orang ni tak datang. Sepatutnya
Kalau dia sakit, kita yang paling awal sampai. Kalau dia mati, kitalah yang uruskan. Kalau dia kenuri, kitalah yang tolong dia. Kalau dia susah, kitalah sampai dulu sebab kita orang masjid. Barulah dia tertarik untuk ke masjid. Kalau ustaz duk boykot dia akan jadi macam tu. Itu yang tahu punya faham. Anak faham lain. Oh, garang tuan-tuan. Ustaz macam ni yang jadi masalah. Tak boleh dah. Tu zaman 70-an kau boleh pakai. Zaman sekarang tuan-tuan, yang mana tak ke masjid, pi. Dengan sekilo daging korban tu boleh tarik dia main masjid. Ini buat pula. Siapa yang tak ada kupon, minta maaf ya. Padahal dia dah beratur 3 jam dah. Kita hanya terima yang ada kupon saja ya. Yang mana tak ada kupon minta maaf ya. Kenapa tak cakap awal-awal? Aku dah tunggu 3 jam. Okey, yang mana tak ada kain tuala good morning dengan baju khas, t-shirt, ada jauh-jauh ya. Lala dia balik rumah, buka TV tengok Tazen. Apa yang menarik di masjid? Ini tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak dapat. Adakah Islam macam itu? Tak. Rasulullah mengajar kepada kita untuk berbaik dengan semua orang. Bukan disuruh boykot. Sebab Nabi kata apa? Wala tadabaru. Jangan belakang membelakangkan. Jangan boykot memboykot. Siapa cakap? Rasulullah. Apa makna kita sambut maulud tapi tak nak ikut cakap Nabi Muhammad? Salam tak nak. Bagi salam tak nak, senyum tak nak, ziarah tak nak, tegur pun tak nak. Kenapa abang tak salam dengan dia? Dia unjuk tangan nak salam dengan abang. Tak payah. Dia belah sana, abang belah sini. Mana sama? Belah apa abang? Bendera lah, apa lagi? Kata dia. Kesian dekat orang macam ni. Salah faham tentang bendera. Sayang tak. Kalaulah kita ini ingat pada Rasulullah. Selama mana dia masih semayang. Nampak tu? Nampak tak? Tuan-tuan duk gantung tu dekat 15 tahun tu. Masjid ni berapa tahun tu Imam? 10 tahun. Lebih lagi, 15 tahun. Tu, 15 tahun. Baca tak tu? Fa'in tabu. Jika mereka bertaubat. Wa aqamus salah. Mereka mendirikan salat. Wa atawuz zakah. Dan mereka menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fid din. Maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu yang seagama dengan kamu. Allah kata, dia semayang tak? Ya. Dia semayang tak? Ya. Dia bayar zakat tak? Ya. Dia taubat tak? Ya. Dia adalah saudara awak. Kita nak lawan ayat Quran tu. Sama-sama semayang maghrib. Sama-sama pergi bayar zakat dekat majlis agama. Tiba-tiba hula salam. Sorry. Cura merayat. Oh, cakap Hindustan tu. Sayang tuan-tuan. Besok di hari kiamat, adakah Nabi nak mengaku kita sebagai umat dia? Sedangkan Nabi kata, kita ni adalah bersaudara. Jangan putus. Tuan-tuan, Al-Quran yang Nabi wariskan pada kita ni sangat hebat. Dia jadi ubat. Jadi ubat. Allah kata, ma huwa syifa wa rahmah. Dia adalah ubat dan dia adalah rahmah. Tadi ada orang Singapura. Dia kata, Ustaz, 2 bulan lepas, Ustaz ingat tak ada suami isteri datang. Ya. Sakit. Ya, saya ingat. Dah sembuh Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada satu datuk, isteri dia kena kanser. Kanser. Dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz nak minta ubat. Saya kata, saya bukan pandai. Saya tak pandai. Yang pandainya Allah. Allah suruh baca Quran. Lalu saya bagi dekat dia apa? Abang baca surah Al-Fil 1000 kali.
baca pada air, bagi dia minum 1000 kali surah Al-Fil. Kalau dia boleh baca, dia baca. Kalau dia tak boleh baca, abang yang baca, datuk yang baca, datuk bagi dia minum. 2 hari lepas dia telefon, Ustaz Kazim, nak jumpa Ustaz Kazim boleh? PA saya kata, Ustaz Kazim sibuk tak balik rumah. Nak bagi sumbangan untuk sekolah Ustaz Kazim. Kenapa? Isteri saya dah bebas dari kanser. Apa amalan yang Datuk Kazim cakap? Surah Al-Fil 1000 kali. Orang hentam saya. Mana ada dalil Nabi suruh baca 1000 kali? Pasal apa baca? Yang hentam saya tu ustaz. Buat react dalam YouTube pula. Saya kata, kok suka saya. Tu petua saya, tu amalan saya. Tetapi ada ayat dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah, dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu melainkan ubat dan rahmat. Ada satu makcik itu, doktor kata tak ada harapan. Boleh dah ustaz tolong baca doa. Jomlah kau ikut saya pergi umrah. Nanti kita baca doa sama-sama nah. Saya pun kata, Kak, kita niat umrah, tak lagi Kak baca doa ni apa? Bukan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akak buatlah. Baca doa Kak. Saat lagi habis sembahyang, saat lagi Kak sa'i nu Kak baca je. Saat lagi Kak balik hotel, alam taro kai. Saat lagi Kak duduk, alam taro kai. 1000 kali Kak daripada Madinah sampai ke Mekah. 1000 kali. Baca pada air Zam-Zam. Dia pun baca. Habis baca 1000, dia minum. Bila minum, tuan-tuan, muntah hijau. Bukan kata muntah saja hijau, dengan cirit pun hijau. Masuk uat di Mekah. 3 hari keluar. Saya tengok muka pucat lesi dah, makcik ni tak ada dah apa. Balik ke Malaysia 2 minggu, dia datang muka ceria. Dia kata, Ustaz, saya dah bebas dari kanser. 2 bulan dia datang balik. 3 bulan dia datang balik. Ustaz, saya ikon kanser sekarang, Ustaz. Dengan apa? Ayat Quran, tuan-tuan. Tetapi saya cakap, janganlah lupa ke, kau nak makan ubat hospital ke, kau nak kemo ke, kau nak radioterapi ke, silakan. Saya doktor marah saya pula. Tak, Quran. Tak. Kenapa tak yakin dengan Quran? Oh, dahsyat kita ni. Mana boleh Quran menyembuhkan kanser? Allah kata dia ubat. Di mana letak iman pada Quran tu? Iman pada Rasul tu. Allahu Akbar. Sebab tu kita sekarang ni jadi hina. Sebab kita tak percaya dengan Quran dan apa cakap Nabi. Kita lebih percaya orang. Hari ini dia mengaku, handphone kamu tu aku buat, ubat kamu tu aku buat. Cakap banyak. Nak boikot aku. Nak boikot apa tu? Sebab tu saya kata tadi, kena berbaik dengan alam. Pada ikan ada ubat, pada binatang ada ubat, pada pokok ada ubat. Semua ada manfaat. Ambillah yang apa yang Nabi tinggal. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut 20 kali perkataan pokok kurma. Kurma tu disebut 20 kali. Kenapa yang begitu banyak kurma disebut? Dan kita hanya makan kurma waktu buka puasa. Itu pun setahun sekali. Suruh budak kita makan kurma, lagi tak makan. Saya ambil kurma, dia cium lagi bau tak. Letak balik entah. Punya tak suka dengan kurma. Padahal buah yang Nabi paling suka, kurma. Tapi kita pula, nak kata apa? Akak-akak yang mana nak bersalin? Buah kurma, Kak. Opah, oi, mana nak tahu aku dah mengandung pula. Mana nak tahu? Kurma, Kak. Allah perintahkan Maryam makan kurma waktu nak bersalinkan Nabi Isa.
Ustaz makan kurma? Ya. Di rumah saya tak pernah putus buah kurma. Macam-macam jenis kurma. 7 biji ajwa. Saya kena santau daripada tahun 1997. Tadi ada satu kak tanya. Dia kata, Ustaz sihat adakah sepenuhnya? Mana ada sihat kak ya? Adanya penyakit. Selagi nama manusia, kita ni lemah. Tuan-tuan kata sekarang sakit. Tuan-tuan sihat, bohong tak? Sakit semedang kita ni, cuma tak keluar ya. Tahun 97 saya kena santau. Setengah orang dia tak percaya, mana ada santau Ustaz. Kalau tak percaya, minta sekarang. Ni dalam masjid ni. Duduk dalam majlis ilmu pula, mustajab doa. Kak Som, doa sekarang. Ya Allah, nak santau. Kalau dia tak percaya sangat, kalau nak rasa minta santau, cuba minta. Oh, tuan-tuan. Mula-mula saya kena santau, tuan-tuan. Muntah darah. Daripada, bekas kecil tu, isteri saya bagi besen, baldi kat saya, suruh muntah. Tak cukup, muntah, wek darah keluar. Bukan muntah, muntah darah. Masuk hospital, doktor kata jangkitan virus. Balik ke rumah, tuan-tuan, tiap-tiap petang duk tengok dekat pintu besar di rumah saya tu. Satu perempuan. Padan muka engkau. Ceramah kata ke orang, padan muka engkau. Saya seorang je nampak, tuan. Tu yang dalam filem saya tu, Zim ada Kazim tu, ada satu perempuan dalam filem tu. Aku suka pada engkau, pada muka kau. Itu dah, dia ambil oleh itulah, babak tu. Oh iya ke Ustaz? Belum tengok? Saksikan di Netflix. Allahu Akbar. Saya berubat dengan macam-macam orang. Satu, Tok Bilal, masjid. Di kampung polis tadi. Tadi ada anggota polis. Dia kata, Ustaz, kita satu kampung. Saya tanya, kampung apa? Anak Kurau. La ilaha illallah. Saya Batu Kurau. Dia Anak Kurau. Jiran. Di tempat dia, saya jumpa satu Bilal. Nama dia almarhum Pak Hamid. Saya pergi rumah dia, tak pakai baju. Tak boleh pakai baju. Pedih ni. Macam kena toreh dengan pisau. Tak boleh pakai baju. Dia ambil air, dia baca Quran. Dia bukan nampak, mata kecil. Minum. Dia ambil pisang, daun pisang, letak atas lantai. Membelakangkan dia, saya minum, dia tepuk belakang. Tepuk, tuan-tuan. Keluar daripada dada saya ni, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Macam lampu siam. Miang buluh, miang rebung. Dia ambil pisau, dia kikir, dia letak di atas daun pisang. Cantik. Rupanya santau ni cantik. Tapi menyakitkan. Yang saya pergi ke sana, dia kata jangkitan virus. Tapi baju tak boleh pakai, dada saya sakit, muntah darah. Jangkitan apa ni? Rupa-rupanya ni dalam ni. Sihir nama dia. Saya pun duduk terlentang dalam rumah dia. Letih macam-macam keluar ni. Tiba-tiba datang 2 orang, laki-laki bukan Melayu. Bukan Cina, bukan India. Tapi bukan Melayu. Bangsa apa Ustaz? Teka sendiri. Badan besar-besar ni. Pakai sorban mai. Mak saya, abang saya tanya. Sakit apa? Santau. Lah. Sebab ada orang Melayu kata. Kenapa nak santau orang Melayu je? Pergilah santau orang lain. Pergi santau orang. Tak tuan-tuan. Hak mari ni saya tengok dia tuan-tuan. Dia pun kena santau. Duk belah lembu. Berebut lembu tuan. Allahu Akbar. Itu first time saya kena. Tuan. Cuma saya rasa menyesal.
Sebab lepas saya pergi berubat dengan dia, saya tak ambil ilmu dia. Doa apa yang dia baca, ayat Quran apa yang dia baca yang boleh mengeluarkan. Tetapi saya baca dalam hadis, Nabi kata kalau nak buang racun dalam badan, kalau nak buang benda tak elok dalam badan, kurma 7 biji setiap hari. Kurma apa? Ajwa. Ni abang-abang ni ada toksit dalam perut, ada toksin dalam perut. Tuan-tuan ni banyak masalah usus. Tuan-tuan ni ada masalah. Berapa ramai yang pegang cakap Nabi? Kurma, kurma, kurma. Ajwa. Saya bukan setakat makan kurma ajwa, tuan-tuan. Saya rebus dia punya biji dia. 7 biji tadi saya rebus. Kemudian saya minum air dia. Bila? Bila dah sejuk. Jangan waktu menggelegak tu minum. Masuk balik hospital, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan. Kurma ajwa saya makan 7 biji supaya badan saya sehat. Supaya tak ada toksit lagi dalam perut saya. Kurma ajwa. 20 kali Allah sebut kurma dalam Quran. Berapa ramai yang jadikan dia ubat. Kalaulah saya ni profesor, kalaulah saya saintis, saya akan buat kajian tentang kurma untuk mengubat, untuk merawat penyakit. Di dalam Al-Quran ada surah lebah. Di dalam Al-Quran dia cerita lebah ni ada 3 jenis. Di gunung, di pokok, di rumah. Di gunung pun dia ada, di pokok pun dia ada, di rumah yang kita buat pun ada. Daripada perut lebah itulah keluarnya madu yang menjadi ubat. Tapi hari ni kita cakap, oh budak-budak tak boleh minum madu, tak sesuai. Jangan minum madu, nanti naik kencing manis. Banyak orang tanya saya, Ustaz ni umur dah tua. Tapi ceramah duk okey lagi. Saya pun duk tengok, betul lah aku dah tua. Saya duk tengok dalam TV tau. Ustaz yang paling tua yang masih masuk TV saya. Loh. Yang sezaman dengan saya tak ada. Jangan kata TV, radio pun tak masuk. Itu dia masuk mana Ustaz? Kubur pun tak. Hak saya ni radio masuk lagi. Televisen pun masuk lagi. Sampai dia pula pilih saya juri Maharaja Lawak. Pelik ada ustaz jadi juri Maharaja Lawak. Saya satu-satunya ustaz. Ni dia pun nak lantik saya juri pula tak lama ni. Bulan 11 ni. Bulan 12 ni. Tuan-tuan, betul lah aku ni dah tua. Jadi orang tanya saya, macam mana ustaz sihat? Bukan kerja saya tu, kerja Tuhan. Tuhan bagi sihat. Tapi apa amalan? 4. Setiap pagi tak miss. 1, madu lebah. Ada pula yang kata nak minum madu lebah. Jangan minum dengan besi. Gunakan sudu plastik. Kalau minum madu lebah, guna sudu besi tak jadi ubat. Siapa kata? Besi itu ada dalam Quran. Surah Al-Hadid. Plastik tak ada. Mana ada surah Al-Plastik? Pasal apa yang kamu tolak sudu? Saya minum guna sudu. Tak? Saya tak pakai plastik. Macam-macam pantang yang bukan-bukan. 2. Yang saya minum apa? Minyak zaitun. Olive. Tu. Olive oil. Minyak zaitun. 3. Apa yang saya minum? Minyak ni air za'faran. 4. Jus durian Belanda. Itu untuk jantung saya. 4 benda ni tuan-tuan saya tak pernah miss. Daripada alam, daripada hadis, daripada Quran. Dan satu lagi yang saya tak pernah miss ialah habbatus sauda. Dulu waktu kita dilanda dengan pandemik, saya satu-satunya ustaz yang bercakap di media secara langsung dalam televisyen. Sampai masanya guna habbatus sauda. Sabar dulu, jangan lagi duduk dulu, jangan lagi sak dulu.
Orang kutuk saya. Ustaz Kazim belajar di mana? Saya belajar dari Rasulullah. Rasulullah kata habbatus sauda itu ubat. Janganlah ini dulu, siapa dulu, sak dulu, siapa sak dulu. Orang tibai saya tuan. Pulang. Sampai sekarang saya amal tak ada. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi suruh, cuba buat tuan. Ustaz, kurma ajwa mahal. Mana ada duit? Kalau tak ada duit, ambil sebiji kurma ajwa. Beli sekilo, RM120. Hak murah punya RM60. Kering gila tuan ni. Ni gila punya zaman kurma ajwa ni. Beli hak elok sikit. Ambil. Sebiji sehari. Bila saya akan makan, kalau saya tengah sesak, tak ada duit, saya ambil sebiji kurma, saya keluar daripada rumah saya kebam. Saya kebam tu tuan-tuan sampai ke ofis. Bila saya nak masuk kelas pukul 9, baru saya makan. Biji tak tepi dengan biji. Saya tak telan biji. Sagi, kalau telan biji, dia tumbuh pokok kurma ke mulut ni. Saya takut tuan-tuan. Orang tua-tua lu pesan macam tu. Jangan telan biji, nanti dia tumbuh ke mulut. Takut. Jadi tuan-tuan, kemam saja buah kurma tadi tuan-tuan hisap air dia. Siapa yang buat? Sahabat-sahabat Nabi. Nabi membekalkan mereka buah kurma, pergi menghalang musuh-musuh Islam dekat tepi laut. Dibekalkan Nabi kepada mereka seguni kurma dengan 300 orang. Mana nak cukup? Sampai tengah jalan, kurma tinggal sikit, dicatukan. Akhirnya seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia ambil sebiji. Makan. Kita sekarang keputusan bekalan makan. Sebiji kurma tu sahabat hisap daripada pagi sampai malam. Nak tidur baru telan. Oh tuan-tuan. Tu nama dia utlu. Kita belum lagi cerita bab lain. Jom. Kalau boleh sepanjang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, cerita tuan-tuan. Apa benda dalam Quran. Baru kita tahu. Nak jadi orang kaya, ada dalam Quran. Nak jadi orang politik, ada dalam Quran. Nak dapat ilmu, ada dalam Quran. Nak dapat tenaga, ada dalam Quran. Saya ada pak menakan, mati lama dah. Dia meninggal tahun 80. Tahun 70-an, saya tengok dia kuat. Dia kuat. Tenaga dia hebat. Dia ustaz. Ngajar orang naik motor, pakai serban, pakai baju Melayu, pakai kain pelikat. Tapi tak nampak tua. Dia kuat. Pagi-pagi apa dia buat? Dia berjalan itik. Dan depan rumah dia ada halaman rumput. Dia tak guna pisau untuk potong rumput. Dia gunakan tangan. Dia berjalan itik, dia cabut rumput. Satu taman tuan-tuan. Satu halaman dia cabut dengan cara apa? Berjalan itik. Dan dia boleh berjalan dengan sihat. Dia bangun dengan sihat. Tuan-tuan sekarang ni duduk dengan ceramah ni 1 jam 20 minit dah. Saat lagi nak bangun agak-agak bunyi apa? Yang ada tiang pegang tiang, yang ada dinding pegang dinding, yang ada kawan tolok tekan paha kawan. Yang nak bangun dulu ke depan dulu, Allah, nampak tak? Tuan-tuan tak nak cuba macam dia buat. Saya tanya dia, kenapa cabut rumput dengan tangan? Kenapa mencangkung? Kenapa rumput dicabut selepas waktu subuh? Pak menakan saya, seorang lagi pula, abang mak saya. Dia adalah guru tua silat gayung Patani Malaysia. Guru tua. Siapa yang habis belajar silat, pergi menghadap dia. Satu hari dia panggil saya. Dia panggil saya bukan Kazim. Dia tak panggil Kazim. Dia panggil Ikram. Ikram, jom ikut Pangah. Kita tengok pokok durian. Boleh?
Dia naik basikal, saya naik basikal. Naik bukit di Kampung Batu 14, di Kampung Batu 16 di Batu Kurau. Kebun durian di atas bukit. Waktu itu umur saya 18 tahun. Dia panjat bukit itu tuan-tuan, dia tak berhenti. Saya ni dah pengah, stop ya pengah. Lemah nak kata. Dia berjalan. Umur 80 lebih panjat bukit. Tak ada bernafas tu. Kita nak naik tangga tu berhenti 4 kali. Tuan-tuan tak nak tanya. Di mana ustaz belajar benda-benda ni? Sebab tu saya syukur pada Allah. Bila Allah bagi saya sakit, bila Allah bagi saya ujian macam-macam, orang-orang macam ni saya ambil ilmu-ilmu mereka. Sampai ilmu serban ni pun saya ambil entah. Dia kata kalau masuk dalam hutan pakai serban. Kalau tak mau pakai serban, ambil kain ikat di pinggang, masuk hutan. Jangan masuk dengan kain kosong, tangan kosong. Saya tanya dia pakai siapa? Pakai kain di pinggang, tak di kepala. Dia kata kalau tangan patah, dia jadi anduh. Kalau jumpa buah kelubi, buat belik buah kelubi. Kalau jumpa ular tengah jalan, buka pelan-pelan serban, ular tu, kau tutup dia. Bila tutup dengan kain, ular tak boleh buat apa. Ular tak akan boleh selak kain kau. Sebab apa? Ular tak ada tangan. Kerana faham, tak faham sudah. Kemudian kau lari nak tinggal kain serban tu. Tuan-tuan, saya tutup ceramah malam ni dengan satu ayat Quran yang tuan-tuan boleh amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Dan apa yang saya amalkan, saya ajar pada tuan-tuan. Ada kalanya saya tengok pada kitab, ada kalanya saya jumpa orang, ada kalanya saya jumpa Tok Guru, ada kalanya saya jumpa dengan orang-orang alim. Rahsia Al-Quran. Ada satu surah di dalam Al-Quran, nama dia surah Ar-Ra'du, ayat 31. Surah Ar-Ra'd, ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au qutti'at bihil ard, au kullima bihil mauta, bal lillahil amru jami'a. Sampai jami'a. Okey, tuan-tuan ada masalah apa sekarang? Anak tuan-tuan lambat bercakap. Tak boleh bercakap. Delay speech. Tuan-tuan sekarang ni sakit lutut, tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan. Tuan-tuan sekarang ni jadi ada masalah besar sangat dalam hidup tuan-tuan. Mula-mula baca surah Al-Fatihah 7 kali. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian tuan-tuan baca doa ni. Semalam saya ajar dah di Sebatu. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. Rabbus Samawat. Wa Rabbul Ar. Wa Rabbul Arshil Karim. Baik, selepas habis baca doa ni, tuan-tuan baca surah Ar-Ra'd ayat 31, tuan-tuan baca sebanyak 31 kali. Kalau baca pada air, budak yang tak cakap tadi, bagi dia minum, insya-Allah. Baru ni saya ceramah di Kedah, ada satu suami, dia tahan saya kat pintu. Ustaz, boleh tak tengok isteri saya? Isteri saya tak boleh berjalan, Ustaz. Di mana isteri abang? Dalam kereta, Ustaz. Boleh tengok tak? Saya pergi, saya tengok. Dia tanya saya, Ustaz tak baca doa ke? Lah kata suruh tengok, saya tengok. Saya lurus benda, suruh tengok, saya tengok. Saya baca tadi. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. 3 hari lepas saya ceramah di Kedah. Dia datang balik. Isteri dia dah berjalan, bawa tongkat. Nak jumpa juga-juga. Dah boleh berjalan, Ustaz. Nak ucap terima kasih, Ustaz, tolong doa. Syukur pada Allah. Kalau akak nak sedekah, sedekah kat masjid tu.
Bagi makan anak yatim. Syukur boleh berjalan. Duduk atas kursi berapa lama. Dengan ayat Quran, tuan-tuan. Masalah dia kenapa yang kita baca tak jadi-jadi? Jawapan dia mudah saja. Sebab keyakinan tidak ada. Dan kita tak pernah menganggap Al-Quran itu adalah sebagai ubat. Campurlah. Ubat hospital pun saya makan juga. Hospital pun saya pergi juga. Ubat kampung pun saya ambil juga. Herba pun saya ambil juga. Bacaan Quran pun saya ambil juga. Saya masuk hospital 3 kali sebab perut saya buncit. Pinggangnya 42. Doktor jolok kot sini nak tengok apa sebab buncit. Doktor jolok kot bawah nak tengok apa benda yang ada dalam usus. 3 kali jolok tak ada apa-apa. Doktor suruh balik. Perut saya 42, kembung. Bila tepuk bunyi angin. Tak puasa saya 3 hari tuan-tuan duduk dalam wad. Balik ke rumah, saya panggil makcik-makcik pondok saya. Saya duduk di tengah-tengah, saya letakkan baldi air. Saya kata, makcik baca ni, baca ni, baca ni. Jom kita baca. Surah ni lah yang saya baca. Ar-Ra'. Bila saya mandi, saya gunakan bidara, saya gunakan limau, saya gosok perut. Dan keluar daripada dia sebatang jarum. Dalam masjid, tuan-tuan, saya tak bohong, keluar jarum. Pandai orang kita ni. Jarum ni untuk jahit baju ke apa, dia bulan perut. Jarum tu saya simpan di rumah. Kak Som kalau nak, ambil. Buat kenang-kenangan. Bola museum, tuan. Hebat ayat Quran, tuan-tuan. Subhanallah, tuan. Masya Allah, subhanallah. Jom, tuan-tuan. Kita yakin dengan Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. InsyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.